Kalau kau tengah cek jam dengan GPS paling laju dan paling tepat, aku nak suggest kat korang Coros Pace 4. Jom aku cerita kat korang apa yang best pasal jam ni. First kali kita cerita pasal body. Dia punya berat hanya 32 gram. Dia menggunakan skrin 1.2 inci AMOLED always on display. Untuk glass, dia menggunakan mineral glass. Dekat body dia juga ada satu mic, tapi korang tak boleh guna untuk call. Korang boleh guna untuk jadikan voice note bila korang selesai aktiviti. Walaupun dia ringan, tapi dia punya bateri boleh bertahan sehingga 19 hari. Untuk connection, dia ada Bluetooth, Wi-Fi dan dual band GPS. Apa yang best pasal dual band GPS ni, dia boleh connect GPS dengan lebih laju. Korang hanya perlu makan beberapa saat saja untuk dapat connection GPS. Untuk aktiviti, korang boleh buat macam-macam aktiviti, indoor, outdoor dan juga dalam air. Untuk dalam air, dia support sehingga 5 ATM. Jadi kalau korang nak selam ataupun berenang, tak ada masalah langsung. Jam ni sangat sesuai dengan zaman sekarang yang mana semua orang nak share dekat social media. Jam ni boleh share korang punya aktiviti harian dekat dalam social media dengan menggunakan voice ataupun gambar. Pada aku, jam ni seriously memang berbaloi. Pada harga dia, GPS dia, body dia. Cuma ada satu benda yang aku rasa kurang selesa dan rasa macam pelik sikit lah. Dia punya charger. So, ini dia punya connector untuk charger. Kalau korang nak charge, korang boleh pakai dekat sini. Bukakan saja. Dekat bahagian sini dia ada USB-C. Korang perlu cucuk USB-C dekat sini. Lepas tu, korang perlu connect bahagian belakang jam dekat sini. Aku rasa pelik dan tak selesa disebabkan benda ni agak merumitkan. Korang kena cucuk dan cucuk sini. Kalau korang pakai charger biasa, jenis magnet tu, korang tinggal lekatkan saja daripada wayar USB terus lekat ke jam. Tapi yang ni dia agak merumitkan sikit. Cuma mungkin lah dia macam estetik sikit lah. Macam style sikit lah. Tak tahu kenapa dia pakai jenis charger macam ni. Tapi apa-apa pun aku suka secara overall selain daripada dia punya charger. Kalau korang minat, korang boleh dapatkan sekarang sebab harga dia seriously tengah berbaloi. Korang tengok berapa harga promo yang korang dapat. Kalau korang minat, boleh dapatkan sekarang. Ini dia Coros Pace 4.